Mana ada kau nak tuduh aku pula, aku tak buat apa-apa Banyak tipu lah, aku nampak tadi. Nak satu juga boleh tak? Nak rasa juga. Kau ni sibuk je lah. Nak lah ambil lah ni, aku ada bawa satu lebih. Boleh lah, boleh lah. Dah nak rehat dah? Dompet baru ke? Baru beli semalam. Korang dah rehat ni, jom pergi rehat. Kau pergilah dulu. Aku dah kerja. Hai. Cantik juga dompet baru dia ni. Kau ambil lah. Kau hal buta Biasa pula aku call lah yang buta. Kau sini kau? Isu-isu ini kerap terjadi di sekolah. Oleh itu, pelbagai usaha giat dijalankan. Antaranya, peranan guru dan pentadbir, peranan ibu bapa dan pendidikan ilmu agama. Contoh usaha yang boleh dilakukan oleh guru dan pentadbir sekolah ialah menguat kuasa peraturan sekolah secara konsisten dan adil supaya murid dengan rela hati mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, peranan ibu bapa juga penting dalam membentuk jati diri anak-anak. Oleh itu, ibu bapa hendaklah menitik beratkan pendidikan di rumah yang menekankan rasa tanggungjawab, rasa hormat, nilai murni dan disiplin diri. Akhir sekali, pendidikan ilmu agama juga dapat menjadi titik tolak dalam membentuk akhlak, nilai moral dan jati diri murid. Di samping itu, Nabi juga telah bersabda, adab dahulu baru ilmu. Terdapat juga dalam hadis 40 Imam An-Nawawi yang bermaksud, sungguhnya Allah itu zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka perlulah kita membuat kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran supaya amalan dan perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, isu disiplin perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Kerjasama daripada pihak ibu bapa, guru dan masyarakat mampu membentuk remaja yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia. Semangat!